skala adalah 1/n. So, ini akan jadi 1 kita dan 100 ni akan jadi n. Yang kedua. Skala yang kedua adalah image over object. Ulangan, ingat benda ni. Original. Maksudnya benda tu yang asal. Benda yang ori. So, ini adalah ori dan ini adalah image. Skala adalah 1/n. Ini kita punya 1, ini kita punya n. So, skala adalah 1/100. Kan kilometer kan. Kilometer darab dengan 1000 dapat meter, betul? And then Ryan, then darab lagi dengan 100. Baru dia adalah 6 dan kita tu akan jadi 200,000 X. We can do is 1/100 is equals kepada 6/20, bukan 20, 200,000 X. Ambil bawah, atas, tukar tempat. So, 200,000 X sama dengan 6/1/100. Okay. Calculate dulu. Ya, 600. So, 600 adalah 200,000 X. So, apa nilai X dia? X akan jadi 600/200,000. Itulah saya ambil nilai dia kat sini. 3/1000. Okey, 3. Okey. 0.003. Macam ini pun boleh.